tu dekat Kuala Lumpur tu. Ada. Ha. Saya boleh je bawa rumah tu. Ha. Tapi rumah tu yang tak mau dia. Adanya ye. Pasal apa dia tak mahu? Tak tahu lah. Katanya dia percaya benar yang anak si Wati tu anak dia. Macam mana? Dia nak kahwin pun dia dengan si Wati tu. Baguslah kalau macam itu. Biar dia berkahwin. Selesailah perkara. Lagipun kita dalam kampung ni dah lama dah tak pakai kenara. Berderau ramai-ramai apa masak itu, masak ini, buat pelamin. Seronok. Lepas itu ada karaoke. Aku nak menyanyi. Itu. Ajanya ye tu. Ni ajanya ye. Orang cerita lain, dia cerita lain. Bukan apa. Teman risau tu. Oi. Oma tu budak luar bendoi. Takut dia apa-apakan Wati tu. Itulah Tok, macam ni lah Tok. Macam mana? Apalah kata Tok, kita menyiasat dulu atau betul kidak Wati tu dengan si Omar ni memang ada anak. Kalau betul, atau kita kahwinkan aja. Kalau betul tahir lah. Kalau tidak, kalau lah buat kata si Wati tu menipu,